Di video kali ini Amo Channel berada di episod terakhir untuk siri Travelog Itali. Kali ini kita ke sebuah bandar yang hancur akibat gunung Vesuvius. Jadi saksikan video ini sehingga habis. Belum kita bergerak ke Pompei, kami singgah sebentar di Central Mosque, Rome, Itali. Masjid ini adalah masjid yang adalah central dan masjid yang terbesar di Rome. Ini nampak seperti sudah lama ditinggalkan kerana masjid ini agak kosong dan juga agak sepi keadaannya. Dan juga masjid ini nampak seperti sudah terlalu lama dibina. Dan kami akan menamatkan kami punya perjalanan di Milan. Kami akan bergerak semula balik ke Milan lah selepas ini. Kami akan ke Pompei dan kemudian terus bergerak pulang ke London. Jadi ini adalah keadaan di luar masjid Central Mosque, Rome. Ini adalah daripada keadaan di dalam masjid. Jadi masjid ni kat kawasan dalam ni pun memang agak kosong juga, agak sepi juga. Tapi mungkinlah sebab ini pukul 11 pagi je, belum lagi masuknya solat Zuhur. Kini saya berada di Masjid Grand Mosque di Rome, Itali. Salah satu fakta menarik adalah kerana Malaysia bukan adalah sebuah negara yang menyumbang kepada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Amo Channel. Kali ini kita berada di runtuhan Pompei yang berlaku pada 24 Ogos 79 Masihi kerana gunung berapi. Pada keesokan harinya kami ke runtuhan Pompei pula. Dan di antara jarak hotel dan ke Pompei adalah mengambil masa lebih kurang 20 minit, 30 minit sahaja. Jadi kita berada di kaunter di tempat tiket checkpoint. Hari ini memang pelancong agak banyak, maklumlah cuti Easter kan. Jadi kemudian kami terus masuk ke dalam kawasan runtuhan Pompei. Kawasan runtuhan Pompei ni memang agak besar dan dia mungkin akan mengambil masa 1 hari untuk nak lengkapkan satu Pompei ni. Dan hari ni cuaca bolehlah dikatakan panas juga, lebih kurang 21-22 Celsius. Dan pelancong-pelancong ini ada yang datang dari berbagai negara. Ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang daripada
Itali, ada yang datang daripada UK dan datang dari banyak. Sebab ini adalah salah satu tempat tapak sejarah UNESCO. Kat Itali ni, dia memang banyak tempat-tempat sejarah yang diiktiraf oleh UNESCO. Sebab tempat-tempat ini bukan yang baru. Sebab dia adalah Empire Rome yang telah berpuluh ribu tahun dibina. Dan tempat pertama kita pergi adalah kawasan rumah-rumah pertama. Basically, kawasan Pompei ni adalah kawasan bandar yang moden, yang bertamadun, yang ada seni. Bukan ni mereka tidak berseni, mereka berseni, mereka bertamadun. Jadi tempat pertama kami masuk, kami dah mula nampak rupa Pompei. Rupa bekas bandar Pompei. Seperti kita boleh tengok seni bina zaman dahulu. Pada macam mana Gunung Vesuvius ni runtuh. Bukan Gunung Vesuvius adalah gunung yang menghancurkan bandar Pompei pada 24 Ogos 79 Masihi. Dan salah satunya adalah tempat ni. Satu lagi perkara menarik yang saya nak bangkitkan lagi. Tempat ni dijumpa oleh Empire Rome. Empire Rome jumpa dan Empire Rome buatlah bangunan kat sini. Buatlah bandar yang membangun di Pompei. Bayangkan, ini baru di kawasan pertama sahaja. Baru kawasan pertama. Dan jalan kat sini memang jalan ni memang nampak macam, saya rasa lah, ini bukan jalan yang baru, ni jalan yang lama. Sebab jalan ni tak berapa rata, mudah digelincir. Kalau sedang berjalan, kita mudah saja terjatuh. Jadi tolong saya nasihatkan untuk semua nak datang, tolong pakai kasut yang sesuai untuk berjalan di kawasan runtuhan bekas bandar Pompei. Jadi suasana kat sini setelah berapa tahun tempat tu dah kena runtuh, memang cantik lah juga katakan. Rumput-rumput ni boleh lah katakan cantik lah juga sebenarnya. Kawasan ni sebenarnya cantik dan juga menjadikan ketik tiba lah bahawasanya hidup kita ni tak sama-lamanya. Kita setoi-setoi kita akan mati ni. Setoi nanti. Tapi kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu, siapa yang pergi lepas itu. Pompei memang korang patut datang sebab tempat ni memang tempat yang kalau tak datang Pompei umpama tidak pergi ke Itali. Dan juga Pompei ni sebenarnya agak jauh jugalah daripada tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain dekat juga dengan kawasan Rome, kawasan apa. Tapi Pompei ni di bawah lagi. Dia betul-betul dekat selatan Itali. Ini adalah kawasan, kalau nak tahu, Pompei ni juga adalah kawasan pegunungan. Memang kawasan pegunungan lah. Tapi tak sejuk lah. Walaupun dekat atas gunung, tapi taklah sejuk, alhamdulillah. Sebab masanya adalah musim dingin. Bukan musim panas, dan musim bunga. Jadi tak apa panas. Besar. Jadi tempat pertama kita pergi adalah tempat kedua, Grill Temple, tempat di mana Now let's take a look at the first three skeletons discovered here in Pompeii. Archaeological files then exactly the last shot. Tempat apa ni? sebelum ni kita menyembah Tuhan lain. Ustaz, tempat apa ni? Kat bawah tu Tu mayat tu. mayat tu Itulah mayat ni. mereka meninggal barang Because they go inside that altar and pray to the gods to solve. It was in ancient time. It was always the gamble to buy meat or fish. So they were in the shop while eruption took place, and they. Inilah tinggal kerangka sahaja daripada letusan gunung Vesuvius. Bawah tu. Ikut macam mana jauhnya. Dan kemudian kita lihat mayat yang seterusnya. Inilah mayat yang selalu kita lihat dalam Google. Mayat yang juga selalu keluar, iaitu
mayat yang memang kalau kita tengok dalam Google, mayat yang tutup muka. Itulah dia. Kat sini. Ini memang salah satu tempat menaik tumpuan kerana kita nak tahu, ada tak orang kat sini. Itulah muka dia. Muka mayat yang mati akibat letusan gunung Vesuvius. Lalah, ini saya rasa ini adalah beberapa sahaja mayat kat kawasan Padang Mobil ni. Banyak saya kat Mobil ni saya hanya tengok ada 4 mayat sahaja, tak banyak. Ini macam hanya 4 mayat je lah yang saya boleh nampak, iaitu mayat kat kedai dengan mayat lagi satu dalam kaca. Okey, dan inilah kuil. Inilah kuil. Yang tadi tu kan kuil, saya minta maaf tadi tu kan kuil. Yang ini baru kuil. Yang ni kuil yang diorang menyembah dewa. Ni dia. Adalah kuil di mana mereka menyembah dewa mereka lah. Jadi cerita dia macam ni. Dulu 80 tahun sebelum Masihi, dia menjumpa tempat Pompei ni. Kemudian dia buat tempat yang ini sebagai pusat penyembahan Tuhan Venus. Dan 79 Masihi pula, selepas Masihi, dia runtuh sebab dia hancur sebab gunung berapi tu buatkan gunung berapi tu yang sekarang ni dah tak aktif, membuatkan bandar Pompei ni runtuh. Okey, faham Jadi yang ini semua adalah pusat tempat penyembahan Tuhan Venus, salah satu planet kan. Dan ni kita adalah kawasan pegunungan yang memang cantik, dan gunung tu lah yang membuatkan Pompei ni runtuh dulu. Waktu ketika dulu 79 Masihi. Nampak? Kawasan Pompei ni agak luas juga ni. Kita boleh masuk ke bawah? Boleh. Pompei ni, anda tengok video ni pun anda nampak betapa besarnya Pompei. Bayangkan kalau anda berada yang sini kamu lajukan betul-betul pada Pompei, betapa penatnya kalau berjalan.
Ni bandar Pompey ni. Ya, ni bandar. Bandar yang bertamadun. Jadi kita boleh tengok kawasan tandas dia. Inilah kawasan tandas dia. Macam mana seni bina orang zaman dulu macam ni lah. Ni. Salah satu benda ni masih kau fikir. Benda ni tengahlah 29 Masihi. Tapi boleh dijumpai. Dia dijumpai pada abad yang ke-19. Abad ke-19 waktu penjajah barat bangkit. Masa tu lah orang Eropah jumpa. Masa jumpa tu orang pun dah mula buat kaji. Sama lah macam Korea pun dia jumpa pada abad ke-19. Jadi masa inilah mereka mula mengkaji sejarah tentang ni semua. Yang pionik bahasa Melayu apa? Yang pionik kasar di apa? Apa? Yang menang pertandingan ke apa? Apa? Excuse me, what's this? Ni tempat apa ni? Ni sepanjang ni rumah. Dan seterusnya kami ke satu tempat rumah orang kaya lah. Dan rumah ni kaya, memang kaya lah. Sebab ada seni moza, ada kebun dalam rumah. Memang zaman ni memang ni adalah orang kaya punya ciri-ciri rumah. Dan rumah seterusnya adalah rumah yang mempunyai 2 tingkat. Bayangkan zaman tu dah ada rumah 2 tingkat. Okey, itu sahaja video kali ini. Yang penamat kepada video channel CV Vlog Italy. Kami sampai ini, kami akan bergerak semula ke Milan daripada Naples ke Milan yang mengambil masa 8 jam. Dan kini kami berada di lapangan terbang dan siap sedia untuk pulang semula ke London. Perjalanan akan mengambil masa selama 2 jam. Jadi pastikan anda tonton semua CV Vlog daripada episod 1 sampai ke episod 4 untuk anda menghayati bersejarah di Itali ini. Jadi terima kasih.